tengok. Tinggal Lena lu. Aku biasa tengok orang Lena kat atas bukit okey eh. Tuan balik yang So pukul 8 kita baru nak mula naik. Oh. Dengan geng-geng serabut. So perjalanan hari ni kita nak naik telefon setelah sekian lama, setelah bertahun. So kita bajet 5 minit sampai puncak. 5 minit sampai puncak, kita nak berkena kafe apa? Fighter Cafe. Rana okey Rana? Oh, gila. So attention for all hikers. Sampah. So sampah dengan abang mata. So perjalanan kita 5 minit kita sampai puncak. Nampak kita santai je. So track dia mungkin, weh aku terlupa set jam gila. So baru sekilo perjalanan. Lama tak main telefon. View cantik. Sangat-sangat cantik. Kita di checkpoint 2. Nampak? Penat itu biasa. Tak penat pun. Menyerah bukan pilihan. Ni risau. 10 kali pusing pun boleh. Sorry. Kita dalam hutan, kita tak boleh acah-acah. Sorry. So Harik pun hidup segan mati tak mau. 50 minit 2 kilo Telipung. Kita Harik masih steady. Member tewas. Semua dah tewas lah. Semua tak tahan lama. Ya, kita dah sampai di Telipung Hill. Okay, siapa nak pimik CJ, pimik lu. So, kita dah sampai. So, aku bangga tu. Walaupun palak-palak ni macam palak kan. Tapi okey lah sampai. Mereka semangat lah tu tumbang orang hari tu. Sini aku punya second attempt dekat Telipung Hill. Kali kedua. Kali pertama tak ingat bila. Ramai kot. So sang sebelah ni kuih 10. Kita masih kat atas. Kita ronda pondok atas ni kot. So asalnya kita kena lari turun lah sebab makin panas kan. So next perjalanan kita akan ronda Poleh. Tengok lah macam mana. Kalau balik lah. So stay tune lagi. So ya, perjalanan kita hari ni hampir tamat. 4 kilo lebih lah, lebih kurang lah. Tak sampai 5 kilo lah kalau jam aku, sebab aku ni tadi dekat atas aku stop. So kita belum ada next plan. So untuk next training mungkin kita akan balik ke Gunung Jorai. Aku rasa Telipung ni antara track yang baik lah kalau nak training trail lah. Antara yang baik lah bagiku. Tapi jauh lah, jauh sangat. So aku akan tetap setia dengan Gunung Jorai. So kepada hampa warga Perlis, calon Kuat Diang yang berikatan, rasa ini track yang paling sesuai lah untuk PSEG lah. Dia memang tak teruk sangat tapi dia rasa-rasa juga. So kita pergi ke next location, kita nak pergi mana?